Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati para hakim, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Raya Zafran bin Muhammad Taufiq Amri dari Sekolah Kebangsaan Salak Saud. Kos sekolah saya ialah WBB 0107. Pada hari ini, saya akan membentangkan ringkasan buku bertajuk Matinya Seorang Mangkubumi, hasil karya Matlub. Rakan-rakan sekalian, pernah tak rakan-rakan dengar gelaran Mangkubumi? Bunyinya hebat bukan? Hari ini, saya nak berkongsi sebuah cerita menarik daripada buku klasik bertajuk Matinya Seorang Mangkubumi, hasil karya penulis terkenal Matlub. Dalam sejarah Melayu lama, Mangkubumi ini jawatannya sangat tinggi, seperti Perdana Menteri atau Penasihat Utama Raja. Cerita ini bukan sekadar tentang kematian seorang tokoh, tapi apa yang berlaku di sebalik tabir istana. Ada kesetiaan, ada kebijaksanaan dan ada juga cabaran hebat. Cerita ini membawa kita kembali ke zaman Kesultanan dahulu kala. Watak utamanya adalah seorang Mangkubumi yang sangat dihormati kerana sifatnya yang adil dan jujur. Namun, apabila beliau meninggal dunia, timbul pelbagai konflik tentang siapa yang bakal menggantikannya dan bagaimana kesinambungan negeri tersebut. Kawan-kawan, dalam buku ini kita akan dapat melihat bagaimana watak-watak lain beraksi. Ada yang jujur, mahu menjaga keamanan negara, tapi ada juga yang mungkin gelap mata dengan kuasa. Kita akan nampak betapa besarnya tanggungjawab seorang pemimpin. Jika pemimpin itu baik, maka rakyat akan tenang. Jika pemimpin itu tiada, maka bermulalah ujian bagi sesebuah masyarakat. Apa yang kita boleh belajar daripada kisah ini? Ada 3 nilai utama. Pertama, amanah. Jawatan itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dilaksanakan dengan jujur. Kedua, kebijaksanaan. Dalam menyelesaikan masalah besar, kita tidak boleh ikut perasaan. Sebaliknya, perlu guna akal dan bijak. Ketiga, kesetiaan kepada negara. Sentiasa mengutamakan keamanan orang ramai berbanding kepentingan diri sendiri. Kawan-kawan, kalau kita tengok zaman sekarang, isu kepimpinan sangat penting. Sama macam pemilihan ketua kelas atau pengawas di sekolah kita. Kita kena pilih kawan yang boleh dipercayai dan adil. Selain itu, isu perpaduan juga penting. Janganlah kita bergaduh selama sendiri hanya kerana mahukan sesuatu kedudukan. Kerana akhirnya yang rugi adalah kita semua. Jadi kawan-kawan, jangan lupa baca buku ini. Banyak lagi rahsia dan sejarah yang boleh kita ambil. Ingat, bangsa yang membaca adalah bangsa yang berjaya. Sekian, terima kasih.